Tadabbur 4 ayat pilihan juzuk 25. Dan sesiapa yang tidak mengindahkan pengajaran Al-Quran yang diturunkan oleh Allah, kami akan adanya baginya syaitan yang mahsud dan menyesatkannya. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Wa may ya'shu an dzikrir rahman. Ya. Ini amaran besar. Allah kata siapa yang tolak teguran daripada Allah, Allah dah hantar orang untuk tegur, Allah dah bagi macam-macam peluang, Allah dah macam-macam ruang, Allah dah bagi kita dengar azan setiap hari. Dekat TikTok scroll-scroll ada pesanan-pesanan agama, tapi kita tolak semua pesanan-pesanan tu. Apa Allah kata? Allah akan jadikan syaitan sebagai teman rapat. Ya. Sebab itulah orang yang takabur, orang yang menolak teguran, lama kelamaan dia akan jadi setan. Setan di kalangan manusia. Memang Allah sebut macam ni Yes. Sebab itulah sangat bahaya bila kita menolak teguran. Saya tak pernah baca pula ayat ni. Tak pernah tadabbur ayat ni. Lalu menjadilah syaitan itu temannya yang tidak renggang daripadanya. Ya Allah. Az-Zukhruf ayat 36. Fahuwa lahu qarin. Qarin ni maknanya teman rapat dah. Dan akhirnya kita pun jadi setan lah. Sampai kita rasa tak masuk akal. Macam mana kau boleh buat maksiat macam gitu? Kau tak tahu. Sebab yang boleh bunuh orang. boleh bunuh orang. Setan. Dunia hari ni kita tengok berita. Ya Allah. Macam tak tergamak. Semua tu berpunca daripada kita sombong. Orang tegur tak terima, tak tegur. Akhirnya lama-lama hati kita mati. Rasa selesa dengan maksiat. Bahkan menganggap kita berhak untuk buat maksiat tu. Satu benda yang amat menyedihkan, saya pernah sembang dengan seorang ni. Dia kata hampir semua orang kat penjara Ya. tak mengaku salah. Ya. Mereka merasakan mereka di pihak yang benar. Manusia ni dia sangat susah untuk rasa bersalah. Dia akan rasa tak selesa bila dia sedar bahawa dia sedang berada di satu zon yang mana aku salah. So apa yang manusia akan buat? Dia akan cuba cari alasan untuk menyalahkan orang lain, menyalahkan Tuhan, menyalahkan takdir. Itu golongan ya Allah bagi amaran. Tapi kalau orang yang dia boleh salahkan diri sendiri, dia rendahkan ego dia,